Jadi tuan-tuan, ada 4 manfaat daripada sembahyang tahajud. Pada ayat yang ke-79 Allah nyatakan, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, iaitu Allah akan tinggikan maqam, kedudukan kita di depan Allah, nombor 1. Kemudian bila kita menunaikan sembahyang tahajud, kita berdoa, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqa, iaitu wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam agamamu dengan jalan yang benar. Manfaat kedua tuan-tuan, bila kita nak mendekati kepada agama Islam ini, makin dekat kepada Allah, kita akan dipimpin mengikut jalan yang benar. Kita tidak akan kena scam, kena tipu dengan pelbagai perkara, ajaran sesat lah, amalan-amalan yang tidak membawa kita mengikut jalan yang benar. Yang ketiga, wa akhrijni mukhraja sidqa, iaitu keluarkanlah kami dengan jalan keluar yang benar. Bila kita ada masalah tuan-tuan, dalam keluarga, dalam bisnes, di tempat kerja, kalau kita ada masalah ekonomi, masalah politik, masalah macam-macam dalam kehidupan kita, Allah kata orang yang sembahyang tahajud ini akan dikeluarkan dengan jalan keluar yang benar. Dia ada masalah duit, tetapi dia tak akan keluar dengan cara apa? Pinjam alung, lepas tu kena cat merah. Tak ada. Allah akan jaga orang ini, akan jaga tuan-tuan perempuan sekalian. Kalau kita nak anak kita jadi baik, jadi dijaga oleh Allah SWT, ibu dan ayah memang kena bangun malam selain daripada 5 fardu yang perlu kita tunaikan, yang perlu kita dirikan. Allah kata doanya ialah wa akhrijni mukhraja sidqa, iaitu jalan keluar yang benar, wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikan daripada sisimu bantuan yang besar. Kita mendapat satu kabel yang besar, bantuan daripada Allah yang kita tidak sangka-sangka untuk diri kita, untuk anak kita, apatah lagi untuk kemenangan umat Islam. Sultan itu maksudnya apa? Kuasa, bantuan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala.